Korang tahu tak, manusia ni pernah cuba gali lubang sampai tembus ke pusat bumi. Dengar macam cerita kartun kan? Gila betul. Tapi benda ni betul-betul terjadi. Hari ni, kita nak bongkar satu projek paling ekstrim, paling gila dalam sejarah manusia. Soalannya, apa jadi kalau kita gali lubang paling dalam kat dunia ni? Ini bukan soalan main-main tau. Inilah soalan yang memulakan satu misi sains yang luar biasa gila. Satu perlumbaan senyap nak jadi yang pertama sentuh manta bumi. Jom kita korek cerita ni. Okey, jom kita patah balik ke zaman Perang Dingin. Masa tu, Amerika dengan Soviet Union, diorang berlumba dalam semua benda. Siapa sampai bulan dulu, siapa ada kapal selam paling canggih. Tapi kan, ada satu lagi perlumbaan rahsia yang tak ramai orang tahu. Perlumbaan ke bawah. Tujuan diorang bukan nak cari harta karun ke, minyak ke, tak. Diorang cuma nak satu benda, ilmu pengetahuan. Siapa yang akan faham planet kita ni dulu. Projek gergasi ni start tahun 1970. Bayangkan, lebih 20 tahun, para saintis dan jurutera ni kerja tak henti-henti. Gali lagi dalam. Tapi tiba-tiba, pada tahun 1992, projek ni kena stop serta-merta. Kenapa pula? Sabar, kita akan sampai ke situ. Jadi, kat mana diorang buat projek gila ni? Lokasinya di Semenanjung Kola. Satu kawasan terpencil ke utara Rusia yang sejuk beku. Memang tak ada apa-apa kat situ. Kat sinilah terletaknya bukti sifat ingin tahu manusia yang melampau, lubang gali super dalam Kola atau dalam bahasa Inggeris, Kola Super Deep Borehole. So, apa sebenarnya matlamat utama diorang? Mudah je. Diorang nak tengok dengan mata kepala sendiri apa benda yang ada kat bawah tapak kaki kita ni. Selama ni kan kita main teka-teka je guna gelombang seismik. Tapi dengan projek ini, diorang nak data yang real. Diorang nak pegang sendiri sampel batu yang ditarik keluar betul-betul dari kerak bumi. Dan korang tahu tak apa yang diorang jumpa? Sumpah, lagi pelik dari mana-mana cerita sci-fi. Penemuan diorang ni bukan setakat jawab soalan tau, tapi dia tukar terus buku teks geologi. Semua benda yang kita sangka kita tahu pasal planet bumi, kena fikir balik. Korang bersiap sedia sebab part ni memang akan buat korang terkejut. Cuba teka berapa dalam diorang berjaya gali? 12.2 kilometer. Nak bagi korang faham betapa dalamnya tu kan, Parit Mariana, tempat paling dalam kat lautan tu pun cuma 11 kilometer je. Ni lagi dalam. Gila kan? Manusia dah cipta lubang yang lebih dalam dari mana-mana jurang semula jadi kat lautan kita. Okey, so kalau dah dalam macam tu, apa yang stopkan diorang dari terus gali? Jawapannya satu je, haba. Panas gila. Suhu kat bawah tu cecah 180 darjah Celsius. 2 kali ganda lebih panas dari apa yang diorang jangkakan. Panas dia tu sampai mata gerudi yang dibuat dari besi paling padu pun boleh bengkok macam plastik. Teknologi zaman tu dah sampai limit, dah tak boleh lawan. Tapi sebelum projek ni terpaksa berhenti, diorang ada jumpa satu benda yang memang mind-blowing. Batu-batu yang diorang tarik keluar dari dasar lubang tu umur dia 2.7 bilion tahun. Bilion dengan B. Ini ibarat kita jumpa muka surat pertama dalam buku sejarah planet bumi yang kita ingat dah hilang selamanya. Kita dapat tengok macam mana rupa planet kita zaman dulu-dulu kala. Tapi kan, selain dari haba yang melampau dan batu purba tu semua, ada satu lagi penemuan. Penemuan ni yang betul-betul buat semua saintis kat situ terdiam, ternganga. Diorang jumpa sesuatu yang ikut semua teori sains masa tu, mustahil. Mustahil ada kat bawah sana. Diorang jumpa air. Ya, air. Tapi bukan macam sungai bawah tanah ke apa. Tak. Ni molekul air yang terperangkap dalam batu-batu tu sendiri. Penemuan ni terus hancurkan semua teori geologi lama yang cakap kerak bumi kat tahap tu kering kontang. Ini bukti yang planet kita ni sebenarnya jauh lebih hidup dan aktif dari apa yang kita pernah bayangkan. Biasalah, bila ada projek yang hebat dan misteri macam ni kan, mesti akan muncul cerita-cerita pelik. Jadi, dari fakta sains yang gempak, sekarang kita masuk bab fiksyen sensasi pula. Kita nak cerita pasal satu legenda urban paling seram yang lahir dari lubang Kola ini. Kononnya ada cerita tersebar ke seluruh dunia. Dia kata saintis-saintis ni turunkan satu mikrofon khas tahan panas ke dalam lubang tu. Dan apa yang mikrofon tu rakam bukan bunyi pergerakan batu, tapi bunyi jeritan berjuta-juta manusia yang tengah diseksa. Dari situlah lahirlah mitos telaga ke neraka atau well to hell. So, betul ke cerita seram ni?
Sorry gang, kena kecewakan korang. Cerita tu 100% rekaan semata-mata, tak betul langsung. Saintis yang kerja kat projek tu sendiri pun dah nafikan banyak kali. Ia cuma cerita seram yang sengaja dibuat untuk sensasi. Hakikatnya, reality projek ni jauh lagi menakjubkan daripada mitos dia. Ini misi pasal sains, bukan pasal benda gaib. Okey, jadi jom kita tolak tepi semua cerita hantu tu. Apa sebenarnya legasi sebenar lubang kola ni? Apa yang kita betul-betul belajar dari projek Mega ni yang masih relevan sampai hari ni? Ini poin paling penting. Projek ni sebenarnya satu kejayaan yang amat besar. Ia tolak had teknologi kejuruteraan sampai ke tahap maksimum. Ia bagi kita data saintifik pertama yang sebenar tentang apa ada kat bawah karak bumi. Ia tunjukkan yang planet kita ni penuh dengan kejutan yang kita tak sangka. Dan yang paling penting, ia jadi simbol semangat ingin tahu manusia yang tak pernah padam. Dan walaupun tapak projek Kola ni sekarang dah terbiar, ia tinggalkan satu soalan besar untuk kita semua. Kita baru je kalar sikit permukaan planet kita ni. Tak sampai pun 0.2% ke pusat bumi. Cuba korang bayangkan, agaknya apa lagi rahsia yang tersembunyi jauh di dalam sana. Fakta ni memang gila. Dan percayalah, ada lagi yang lebih pelik akan datang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!